Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iqman. Hari ini kita akan ada satu program, iaitu program Gerak Demokrasi, yang kita adakan kerjasama strategik bersama Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Hari ini kita akan melihat bagaimana fungsi SPR itu dan bagaimana sesebuah pilihan raya itu dijalankan. Marilah kita sama-sama untuk memahami konsep demokrasi di Malaysia ini. Saksikan. Sekarang ini sedang berlangsungnya demonstrasi pengundian, dan apa yang mereka sedang tunjukkan ini adalah macam mana kita nak mengira undi. Jadi bila dah habisnya pengundian berlaku, mereka akan mengasingkan kertas-kertas undi mengikut simbol-simbol tertentulah, dan sekiranya ada undi yang rosak, ragu, akan dicop, akan ditolak, dan mereka akan kira semua sekali. Inilah yang menjamin ketelusan kita punya pilihan raya. Alhamdulillah kita dah selesai program Gerak Demokrasi hari ini. Jadi kita nak tanya saudara kita Amir, apa yang dia dapat sepanjang program ini? Apa yang saya dapati adalah mekanisme demokrasi sistem negara kita, di mana kalau kita tak telus dalam management pusat pengundian ni, maka demokrasi negara kita ni akan hancur lah. Jadi tugas kita sebagai penjawab awam adalah untuk make sure semua ni telus. Okey, ketelusan dan integriti sangat penting untuk kita memilih seorang pemimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Email Azrin, Kadet PTD Wiratanusa. Untuk hari ini program yang sangat menarik. Kalau boleh buat hari-hari pun bagus. Dan juga kita dapat membina stamina sebelum modul, polis dan juga OBS. Jom. Hai guys, selamat pagi. Jadi kami baru saja selesai dengan Pound Aerobic Exercise, dan sekarang ini kadet akan menjalani program atau aktiviti yang kita kenal sebagai Fear Games. A celebration, the music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool. So tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only live, but let's pretend it's love, and never, never, never stop for anyone.
kita bersama dengan Kadet Syamsia. Hai Kak. Okey, jadi saya nak tanya, apakah perasaan anda, perasaan akak untuk program pada hari ini? Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, pagi ni kita dah selesai program. So sekarang rasa enjoy, happy, walaupun penat sikit dan sangat, tapi memang overall kita dapat tengok semua aktiviti yang dekat semua checkpoint tu sangat-sangat membantu stamina kita lah yang kerjasama dalam kumpulan. Okay, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Checkpoint 3 settle.